Pernah tak masa tengah berkumpul dengan keluarga, tiba-tiba ada pakcik datang tepuk bahu, senyum dan cakap, kalau nak tahu rambut kau nanti macam mana, tengok kepala datuk sebelah mak kau. Nasihat ni macam dah jadi mantra turun-temurun kan? Macam satu hukum alam. Tapi hari ni kita nak siasat sama ada ia betul-betul satu kebijaksanaan ataupun sekadar satu mitos yang sedap didengar. Soalan ni memang popular betul. Boleh kata ia salah satu fakta genetik yang paling kerap kita dengar sampai kita semua anggap dia betul tanpa banyak soal. Tapi, adakah sains betul-betul setuju? Adakah takdir rambut kita ni hanya tertulis pada sebelah pihak keluarga je? Macam kebanyakan benda dalam biologi, jawapannya bukanlah semudah ya atau tidak. Realitinya jauh lagi menarik dan mungkin tak dijangka langsung. Jom kita selami sains di sebaliknya dan saya janji, bila kita dah selesai, anda akan nampak keseluruhan cerita ni dengan cara yang baru. Okey, ini peta perjalanan kita. Mula-mula kita akan tengok mitos datuk tu sendiri. Lepas tu kita akan zoom masuk ke kilang rambut kita untuk faham cara ia berfungsi. Seterusnya, kita akan siasat enjin yang menyebabkan penipisan, buka teka-teki genetik yang sebenar, tengok faktor-faktor lain dan akhir sekali, kita akan gabungkan semua ni untuk dapatkan satu gambaran yang lengkap dan jelas. Baiklah, jom kita mulakan dengan bahagian pertama, mitos datuk. Kita semua dah biasa dengar. Tapi, sebelum kita bedah siasat mitos ni dari sudut sains, jom kita faham dulu apa sebenarnya yang kita maksudkan bila sebut pasal keguguran rambut. Bila kita cakap tentang keguguran rambut yang diwarisi, yang jenis perlahan-lahan berlaku tu, saintis panggil ia alopecia androgenik. Bunyi macam gempak sikit kan? Tapi jangan risau, ia cuma nama saintifik untuk keguguran rambut corak lelaki atau perempuan. Ini bukan penyakit tau, ia cuma satu keadaan genetik yang mengubah cara folikel rambut kita berfungsi. Faham benda ni adalah langkah pertama kita. Okey, sekarang jom kita lupakan salah silah keluarga sekejap dan kita zoom in jauh ke dalam kulit kepala kita ke tahap mikroskopik. Bayangkan setiap helai rambut kita ni datang dari satu kilang mini yang dipanggil folikel. Kilang inilah yang pegang kunci kepada keseluruhan cerita ni. Setiap kilang rambut ni, dia ada jadual kerja yang sangat spesifik. Fikirkan macam ni. Mula-mula, fasa anagen. Ini fasa pertumbuhan yang sibuk, boleh tahan sampai bertahun-tahun, hasilkan rambut yang kuat. Lepas tu fasa ketogen, macam cuti pendek untuk bersedia berehat. Akhir sekali, fasa telogen, fasa rehat di mana rambut lama akan gugur dan bagi laluan untuk kitaran baru bermula. Kalau normal, kebanyakan rambut kita sentiasa dalam fasa pertumbuhan yang aktif. Sinilah puncanya. Masalah utama dalam keguguran rambut bercorak ni bukan sebab folikel tu mati. Tak. Sebaliknya, fasa pertumbuhan dia, fasa anagen tu, jadi makin pendek setiap kali kitaran baru bermula. Bayangkanlah, kita cuba nak bina menara tinggi, tapi masa kita asyik kena potong. Folikel tu dah tak cukup masa nak hasilkan rambut yang tebal dan matang macam dulu. Dan inilah yang kita nampak sebagai penipisan. Proses ni ada nama tau, pengecilan atau miniaturization. Ia macam pokok besar yang subur, tapi dari musim ke musim, dahan yang tumbuh makin kecil, daunnya makin halus. Inilah sebabnya kenapa ramai orang perasan rambut mereka menipis bertahun-tahun lamanya sebelum nampak apa-apa tompok botak. Ia satu proses yang sangat-sangat perlahan. Okey, ini dia idea paling penting yang mengubah segala-galanya. Ramai orang ada hormon yang sama, tapi kenapa tak semua orang gugur rambut? Sebabnya, perbezaannya bukan pada hormon tu, tapi pada sensitiviti folikel rambut kita sendiri. Genetik kita tak tentukan berapa banyak hormon kita ada. Ia tentukan betapa dengarnya folikel kita pada arahan hormon tu. Sensitiviti, itulah kuncinya. Cuba tengok proses pengecilan ni dari masa ke semasa. Mula-mula pada kitaran 1, kita ada rambut yang tebal dan sihat. Masuk kitaran 5, disebabkan fasa pertumbuhan dah pendek, rambut yang keluar pun lebih nipis. Jalan lagi sampai kitaran 10, rambut tu dah jadi halus sangat, macam bulu peach. Dan akhirnya, folikel tu masih hidup. Tapi rambut yang dia hasilkan dah terlalu kecil sampai kita tak nampak. Folikel tu tak mati, ia cuma telah dikecilkan. Okey, sekarang kita dah faham mekanismenya, fasa pertumbuhan memendek, rambut mengecil. Dengan kefahaman biologi ni, jom kita patah balik ke soalan asal kita. Apa kaitan datuk kita dengan semuanya? Jom kita sambungkan titik-titik antara biologi dan genetik. Dan inilah dia. Inilah sebabnya mitos datuk sebelah tibu tu wujud dan bertahan begitu lama.
Salah satu gen paling penting yang tentukan sensitivity folikel dipanggil gen reseptor androgen atau AR terletak betul-betul atas kromosom X. Ingat tak belajar biologi dulu? Perempuan ada 2X, XX, lelaki ada 1X dan 1Y, XY. Sebab lelaki dapat kromosom Y dari ayah, maknanya satu-satunya kromosom X yang dia ada tu mesti datang dari ibu dia. Kan? Dah nampak kaitan terus ke sebelah ibu. Tapi, dan ini tapi yang paling besar, tengok carta ni. Walaupun gen AR dari ibu tu penting, sains moden dah tunjukkan ia cuma secebis kecil je dari teka-teki yang besar. Nampak tak bahagian ungu yang kecil tu? Itulah sumbangan gen AR. Sekarang tengok bahagian biru yang besar gedabak tu. Itu mewakili beratus-ratus gen lain yang juga main peranan. Dan gen-gen ni, kita boleh warisi dari kedua-dua mak dan ayah kita. Jadi, mari kita betulkan balik pemahaman kita. Sains hari ini dah sahkan keguguran rambut ni poligenik. Maksudnya, ia disebabkan oleh gabungan banyak gen, bukan satu. Anda boleh warisi risiko ni dari ayah sama macam dari ibu. Jadi, kalau kita tengok datuk sebelah ibu je, ia macam kita baca satu perenggan dari sebuah novel yang tebal. Kita tak akan dapat cerita penuh. Dan cerita ni tak habis dekat situ je. Kalau genetik tu umpama pelan untuk bina rumah, ada faktor lain macam cuaca atau kualiti tanah yang boleh pengaruhi hasil akhir rumah tu. Jom kita tengok apa lagi kuasa-kuasa lain yang terlibat. Satu lagi benda yang orang selalu keliru ialah salahkan keguguran rambut yang perlahan ni pada satu peristiwa stres yang baru berlaku. Jadual ni boleh tolong kita bezakan. Keguguran bercorak yang disebabkan genetik ni perlahan dan berlaku kat tempat-tempat tertentu. Sebaliknya, kalau anda demam panas atau stres teruk, lepas tu 2-3 bulan kemudian rambut gugur dengan banyak dari seluruh kepala, itu kemungkinan besar telogen effluvium. Itu keguguran akibat stres dan selalunya ia sementara. Kajian baru-baru ni juga tunjukkan yang keadaan di sekeliling folikel tu pun penting. Bayangkan kilang rambut kita tu cuba nak beroperasi dalam persekitaran yang bising atau kotor. Faktor macam keradangan kecil atau pengerasan tisu di sekeliling folikel boleh wujudkan persekitaran kerja yang buruk ni dan ia menyusahkan folikel untuk berfungsi dengan baik walaupun arahan genetiknya sama. Okey, jom kita tarik nafas dalam-dalam dan susun balik semua maklumat ni. Kita dah bongkar mitos, kita dah selami biologi dan kita dah nampak gambaran genetik yang lebih luas. Sekarang, mari kita bina satu model pemikiran yang betul-betul jelas dan tepat. Jadi inilah cerita sebenar, langkah demi langkah. 1. Anda warisi gabungan jin dari mak dan ayah yang tentukan tahap sensitiviti folikel anda. 2. Dalam folikel yang sensitif ni, sejenis hormon bernama DHT akan bagi isyarat untuk pendekkan fasa pertumbuhan. 3. Proses ni berulang-ulang, kitaran demi kitaran, menyebabkan pengecilan. Rambut jadi makin kecil. Dan akhir sekali, nombor 4, faktor luaran macam stres atau keradangan boleh pengaruhi betapa cepat atau teruknya proses ni berlaku. Saya rasa analogi ni merumuskan semuanya dengan sangat-sangat tepat. Genetik menyediakan senapang, tetapi faktor lain boleh menarik picu. Ini cara yang sangat baik untuk faham. Risiko genetik anda mungkin ada, tapi ia bukan satu hukuman mati. Biologi dan persekitaran kita pun ada suara dalam cerita ni. Jadi, kita dah lalui satu perjalanan yang jauh. Dari satu jawapan mudah kat majlis keluarga, sampailah ke pemahaman tentang tarian rumit antara gen, hormon dan biologi unik kita. Persoalan terakhir saya untuk anda. Sekarang, bila anda dah faham semua ni, macam mana ia ubah cara anda berfikir bukan saja tentang rambut, tapi mungkin juga tentang mitos-mitos genetik lain yang kita selalu dengar. Terima kasih kerana sudi meneroka bersama saya.